Hai, Assalamualaikum. Saya Aim Razak. Ni, ramai sangat tanya saya Tamasya Komedi Rakyat tu apa. Saya explain. Dalam Tamasya Komedi Rakyat, kita ada 3 genre. Yang pertama, stand up comedy. Of course, saya akan ber-stand up. Kita ada Mat Sabah. Dan yang kedua, kita ada improv comedy. Yang mana tak tahu, dia macam spontan. So, malam tu kita akan main pelbagai game bersama dengan penonton. Yang paling ditunggu adalah sketsa komedi. Yang ini adalah kemuncak kita, di mana malam tu akan ada cameo, akan ada jalan cerita yang sedap, akan ada pelbagai kejutan. Jadi korang nganga apa lagi? Jangan lupa beli tiket sekarang di ubertiket.asia. Yang paling penting, kita jumpa di pertemuan pertama kita di Dewan Jubli Perak Kuantan. Walaupun di Dewan Jubli Perak, tapi di Kuantan ya, bukan di Perak. Jadi jangan tunggu lama-lama, beli tiket sekarang. Inilah tempatnya, marilah kita berkembang.